Dahi dah seluas padang bola tapi tetap nak share benda ni dekat korang sebabnya dah serabai dah petang nak balik jom tengok satu kes yang menarik yang saya nak share ni. Sini dia hilang gigi, sini gigi dia dah buruk, sini pun gigi dia dah buruk, and then dah buruk. Sebab apa? Sebab fake veneer. Dia datang jumpa saya tu memang dengan keadaan gusi yang sungguh-sungguh bengkak lah. Dia kata dia nak buang semua fake veneer dia tu dan dia nak buat yang baru, yang real veneer punya. Jom tengok macam mana saya buat kes ni daripada awal. Ni adalah keadaan gigi dia masa dia datang jumpa saya. Ada benda yang menarik kat sini. Tada! Hai Mickey Mouse. Ni adalah Mickey Mouse yang dia letak dekat gigi dia yang dah di fake veneer kan. Daripada tepi, veneer dia ni memang tebal, warna dia memang putih. So sini satu hilang sebab dia baru cabut, sebab gigi ni dah infection sampai ke akar, dia dah tak tahan sangat, so end up dia cabut je gigi ni. Yang bawah ni pun sebenarnya ada fake veneer juga. Sini. Yang ni dah tanggal. Kalau korang nampak, sini gusi dia memang bengkak. Disebabkan oleh ketebalan fake veneer tu sendiri. Saya memang buang semua veneer dia, maka dapatlah gambar yang macam ni yang korang tengok mula-mula tadi. Dia pun dah buat rawatan akar dekat gigi ni, tapi dekat klinik lain. Kalau korang nak tengok, gusi dia bengkak, nampak tak kat sini? Ni gusi bengkak, gusi bengkak disebabkan oleh fake veneer tu terlalu tebal. Yang ni bahan tambahan yang dia buat rawatan akar tu. Inilah dia gusi yang tebal tu. Nampak gusi dia ni 2mm bila saya ukur. Biasanya dalam 0.5mm je yang normal punya. So gigi-gigi yang dah buat RCT tu, gigi yang dah pendek-pendek kontuk-kontuk tadi tu, kita akan build up balik, bentukkan jadi gigi yang ready untuk kita pasang crown. Macam ni rupa dia. Okay. So daripada tadi macam ni, jadi macam ni. Nampak beza? 1, 2. Okay, so nampak lebih kemas. Dan ini gigi yang saya dah siap preparasi sebelum kita ambil acuan untuk kita hantar pada lab buat crown. Okay, so yang hitam-hitam ni kita letak retraction cord untuk kita tolak gusi tu ke atas supaya kita boleh dapat margin gigi tu. Macam ni margin gigi. Ni adalah margin gigi. Ni margin tepi-tepi dia ni sebab kita nak suruh crown tu duduk dekat atas margin tu. Selepas dah jadi macam ni, kita akan pilih warna gigi. Kalau orang yang nak buat porcelain veneer ataupun bridge, macam the whole gigi depan, bukan satu or dua batang, dia boleh pilih warna yang lebih putih daripada warna gigi, tapi still putih tu nampak natural. Kebanyakan orang gigi dia A1 ataupun A2 or A3 lah untuk orang Malaysia ni. Patient ni pilih 1M1 so that macam gigi dia nanti akan lebih putih lah compare dengan orang-orang biasa. So ni dah pasangkan temporary, so dia buat 8 batang. Ada bridge, ada crown, ada veneer. Daripada macam ni menjadi ini dan menjadi ini untuk sementara. Compare senyuman dia yang after dengan before pun dah nampak beza. Ni after, before. Ni crown dia dah sampai. Korang nak tengok tak result dia? Kalau nak tengok boleh komen part 2.